Okay lah, 6. It's pacing progress. So morning promising everyone. Subhanallah. Tada. Kita nak berjalan kejap mencari surat khabar. Let's go. Okay, let's buy surat khabar. What's that? Medical stage. Kita beli surat khabar dekat sini. Let me find which one I nak beli. Museum. Let's go. What's that? Hari ni kita cultured sikit. Kita pergi museum. What's this? Daun pisang dikeluarkan kerajaan Jepun masa 1942 hingga 1945. Mana daun pisang dia? $5. Ni pokok kelapa. Mana daun pisang dia? Macam mana tiffin dia? Ni dulu-dulu kita tengok ni mangkuk tingkat digunakan. Ni mangkuk tingkat dia. Kat rumah kita masih ada lagi pinggan-pinggan macam ni. Daripada China, Jepun dan England, corak bunga kangkung, bunga ros hitam. Rumah kita ada mesin ni. Ni, mesin jahit Mercedes. Is it? Oh, kita punya bukan brand Mercedes lah. Kena letak benang kat sini. Kita lalu kat sini. So, lepas tu pakai kaki. Pedang samurai, like pedang Jepun, satu simbol khas daripada Jepun, digunakan pertarungan dan peperangan untuk merubah kuasa di Jepun. Nampak tu? It's quite long lah. Pulau Aceh. Kita dah tak pandai tengok map. Kita ni kat mana ni? Perairan Endau. Kau tak tahu sejarah Aceh dengan Teluk Sari ni, aku tulis nama kita ni. Tengok kapal-kapal dia orang dulu. Pasal diri, amal diri. Class Destroyer. Tengok telefon dulu-dulu. British Army. Telefon set dia. Oh, sama juga telefon ni. What is this? This is crack hand. Red siren. Yelah nak bagi tahu kalau ada ni. Tengok tu. Bila tentera Jepun datang tu, lepas tu dia ada serangan udara, pertempuran laut. Okey, jom kita baca sejarah dulu. Bentar-bentar. Besarnya vernacular dia. Oh, if you think about it, it's not even like 100 years ago kan? Apa nama dia? Antiquesbury. Let's see. Ceramic. Kapal karam Desaru, tembikar coklat panen. Dia sebab dia kat dalam laut kan ni dah ada. It's very interesting. Biasalah. Macam tu dia sibuk OOTD. Perahu jalur sebatang pokok kayu dibelah dua, dikorek menjadi perahu. Oh, so kecil lah. So depends lah besar mana
saiz batang pokok tu kan. So dia macam runcing sikit lah. So dia belah dua, dia korek tengah. Ni adalah replika file. Dilantik sebagai Pesuruhjaya Batu Pahat zaman efektif 16-1930. So you see the document basically a paper lah. Tulisan dia dah hilang dah. Oh, ni dia pakai typewriter. Nampak tulisan State Secretary Financial Commissioner. Surat dia kita jauh. Ini adalah surat, replika surat berkenaan grade jawatan dan gaji. Dia baca, Pejabat Pesuruhjaya Kerajaan di Segamah. Tadi ni Tata Marbuta. Adalah saya dengan hormatnya Ya Allah, astagfirullah. Kita tak pandai jawi apa tu. Sejarah pembukaan musim. Pekan bernama Endau. Sampai piknik sini boleh. Kalau ada menu ke? Nasi kaumuk. Nak pergi makan dulu. Okay, let's go eat. Oh, gerimis. Cepat. Gerimis. So ni menu kita. Ni satu RM14, RM13. Ni apa? Nasi hatnyai. Nama dia nasi hatnyai. Macam ala-ala kaumuk sikit. Okay. Ni Asam pedas ayam. Kedai dia macam ni. Tiba-tiba kita boleh sampai kat tempat Baulu. Macam dekat Selangor tak ada Baulu. Kita baru je sampai di kita punya chalet. Pantai Mawar Chalet. Dia ada 3. So, kita punya kat sini lah. So dia ada meja. So dia buka pintu. Ada kerusi. Masuk. Bilik dia. Mana ni? Kalau dah Awal benar tengok vlog sendiri. Sempatlah kita tengok vlog Kinabalu Izzati. Dek. Hai Najah. Manuel. Ini sebab Gen Z nak OOTD. But yeah, it's a beautiful view, mashallah. Jajam. Tak ada bot. Tak sure ni peluang apa kat depan ni. Baba. Saya tengah surut. Member excited jumpa telur pindang. Aku nak. Kau nak apa? Aku tak nak. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting all the time to do it right. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say Depa Penang bukan Perak Microwave je. Sambil layan ni. Wood